Malaysia, Indonesia kelihatan sama. Sehingga anda terkejut dengan ini. Malaysia dan Indonesia kelihatan hampir sama di permukaan. Cuaca tropika yang sama, bahasa yang serupa, sejarah bersama, malah nama makanan yang serupa. Tetapi sebaik sahaja anda benar-benar mengalami kedua-duanya, sesuatu yang mengejutkan melanda anda. Harga terasa berbeza. Budaya terasa berbeza. Malah kehidupan seharian bergerak berbeza. Kekal dengan saya, kerana pada akhir ini, anda akan memahami dengan jelas apa yang sebenarnya memisahkan kedua-dua jiran ini dan mengapa pengembara, pelajar, dan juga ahli perniagaan sering terkejut. Jeda sebentar sebelum kita menyelam. Jika anda gemar belajar tentang Asia Tenggara atau anda pernah tertanya-tanya di mana perjalanan, rancangan pengajian atau idea perniagaan anda yang seterusnya mungkin paling sesuai, tinggalkan komen yang mengatakan negara mana yang anda rasa lebih dekat, Malaysia atau Indonesia. Saya benar-benar mahu melihat di mana semua orang berdiri. Assalamualaikum, dan mari kita bongkar ini dengan betul. Inilah konteksnya terlebih dahulu. Kedua-dua negara berkongsi akar umbi dalam dunia Melayu. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia kedengaran sangat serupa sehingga perbualan asas sering berfungsi tanpa terjemahan. Dari segi sejarah, laluan perdagangan, pengaruh kolonial, dan penghijrahan membentuk kedua-dua masyarakat secara selari. Namun pembangunan moden mendorong mereka ke arah yang sedikit berbeza. Dan kemudian, saya akan menerangkan perbezaan tersembunyi terbesar yang kebanyakan orang hanya sedar selepas tinggal di sana untuk seketika. Mari kita mulakan dengan kos sara hidup, kerana di sinilah kejutan pertama biasanya berlaku. Indonesia secara amnya lebih murah. Hidangan tempatan yang ringkas di Jakarta atau Yogyakarta mungkin berharga bersamaan dengan 2 hingga 3 dolar. Di Kuala Lumpur, hidangan serupa selalunya mendekati 4 hingga 6 dolar. Tidak melampau, tetapi ketara. Sewa menunjukkan jurang yang lebih besar. Sebuah pangsapuri sederhana di pusat bandar Jakarta mungkin purata sekitar 400 dolar setiap bulan, manakala Kuala Lumpur selalunya berkisar antara 600 dan 900 untuk sesuatu yang setanding. Tetapi tunggu, di sinilah ia terbalik. Gaji di Malaysia biasanya lebih tinggi. Gaji minimum di peringkat nasional berada di atas pendapatan kebanyakan pekerja bandar Indonesia. Oleh itu, walaupun Indonesia berasa lebih murah dari hari ke hari, Malaysia kadang-kadang mengimbangi kewangan jika anda menjana pendapatan tempatan. Masuk akal, bukan? Harga yang lebih rendah tetapi juga gaji yang lebih rendah berbanding harga yang lebih tinggi dengan kuasa beli yang lebih kukuh. Anda sudah melihat pertukaran terbentuk. Dan bercakap tentang kehidupan seharian, pengangkutan menceritakan kisah lain. Di Indonesia, motosikal mendominasi. Jalan-jalan berdengung dengan skuter yang menenon lalu lintas. Ia pantas, fleksibel dan murah. Basikal ride-hailing berharga sangat sedikit. Malaysia juga mempunyai basikal, tetapi kereta lebih mendominasi. Jalan raya terasa lebih berstruktur. Pengangkutan awam di Kuala Lumpur lebih bersih dan lebih luas. Dan budaya pemanduan sedikit lebih tenang secara keseluruhan. Bayangkan berulang-alik. Pada waktu sibuk Jakarta, anda mungkin duduk dalam trafik yang padat dikelilingi oleh beribu-ribu basikal. Di Kuala Lumpur, anda lebih cenderung berada di dalam kereta api atau kereta yang bergerak dengan mantap, walaupun masih sibuk. Kawasan yang sama, irama harian yang sama sekali berbeza. Sekarang makanan. Bahagian ini menjadi emosi dengan cepat kerana kedua-dua negara memandang serius makanan. Nasi goreng wujud di kedua-dua tempat. Sate juga. Rendang. Sudah tentu. Tetapi profil rasa berbeza. Hidangan Indonesia selalunya lebih bersandar pada rempah ratus dan haba cili. Masakan Malaysia menggabungkan pengaruh Melayu, Cina dan India dengan lebih ketara. Anda mendapat kuah kelapa yang lebih kaya, makanan ringan jalanan yang lebih pelbagai dan gabungan silang budaya yang lebih berat. Gambar memesan nasi lemak di Kuala Lumpur. Nasi kelapa, sambal, kacang tanah, telur, mungkin ayam goreng. Rasa yang selesa dan berlapis. Pesan nasi goreng di Indonesia dan anda mungkin mendapat tendangan yang lebih berasap dan pedas dengan kedalaman kicap manis. Kategori nama yang sama, personaliti yang berbeza. Dan inilah sesuatu yang orang tidak jangkakan. Malaysia sering berasa lebih digilap di peringkat antarabangsa. Penggunaan bahasa Inggeris lebih tinggi secara keseluruhan, terutamanya di bandar. Tanda-tanda, komunikasi rasmi, persekitaran perniagaan, bahasa Inggeris mengalih secara semula jadi. Indonesia menggunakan bahasa Inggeris secara meluas di zon pelancongan, tetapi kehidupan awam seharian lebih bersandar pada bahasa Indonesia. Jadi jika anda berpindah untuk bekerja,
Malaysia mungkin berasa lebih mudah pada mulanya, kurang tekanan halangan bahasa. Tetapi jika rendaman budaya adalah matlamat anda, Indonesia menawarkan pengalaman linguistik yang lebih mendalam dengan lebih cepat. Mari kita beralih kepada infrastruktur. Yang ini sentiasa mengejutkan pengembara. Malaysia secara amnya mempunyai infrastruktur bandar yang lebih maju. Jalan raya lebih lancar, pengangkutan awam lebih konsisten, kemudahan penjagaan kesihatan selalunya lebih moden, dan sambungan digital sedikit lebih stabil. Indonesia bertambah baik dengan pesat, tidak syak lagi. Jakarta mempunyai pusat membeli belah moden, lapangan terbang, daerah perniagaan. Tetapi sebagai kepulauan yang terdiri daripada lebih 17,000 pulau, pembangunan tersebar secara tidak sekata. Kawasan luar bandar dan pulau boleh berbeza dengan ketara daripada bandar-bandar utama. Fikirkan kelajuan internet sahaja. Di Kuala Lumpur, panggilan video jarang terganggu. Di sesetengah pulau Indonesia, ketersambungan berubah-ubah. Tidak selalu, tetapi cukup kerap untuk diperhatikan. Inilah nuansa budaya yang dirindui oleh ramai orang luar. Agama memainkan peranan penting dalam kedua-dua masyarakat, namun ungkapan berbeza. Indonesia mempunyai populasi Islam terbesar di dunia, sangat pelbagai budaya di seluruh wilayah. Malaysia secara rasmi meletakkan Islam dengan kuat dalam takbir urus, dan infrastruktur agama awam terasa lebih berstruktur. Kedua-dua tempat mendengar azan setiap hari. Kedua-duanya meraihkan perayaan Islam dengan indah. Tetapi dinamik sosial, norma pakaian dan dasar institusi kadang-kadang mencerminkan pendekatan yang berbeza terhadap identiti dan takbir urus. Sekarang gaya hidup pelancongan. Bali vs Langkawi, perbandingan klasik. Bali di Indonesia menarik pelancongan global yang besar-besaran. Ia terasa artistik, bersemangat, kadang-kadang huru-hara, sangat rohani. Langkawi di Malaysia terasa lebih tenang, teratur, sedikit lebih santai gaya resort. Mana yang anda suka? Rendaman tenaga dan budaya, atau kecekapan yang tenang? Tiada jawapan yang salah, hanya getaran yang berbeza. Mari kita bincangkan persepsi keselamatan secara ringkas. Kedua-dua negara secara amnya selamat untuk pengembara. Kecurian kecil wujud di mana-mana, jelas sekali. Tetapi Malaysia cenderung mendapat kedudukan yang lebih tinggi sedikit dalam keselamatan bandar yang dirasakan disebabkan oleh infrastruktur, keterlihatan kepolisan, dan perancangan bandar. Indonesia berbeza lebih banyak bandar demi bandar. Gambar berjalan lewat malam. Pusat bandar Kuala Lumpur selalunya terasa tersusun dan terang. Sesetengah bandar Indonesia berasa serupa, yang lain kurang begitu. Konteks sangat penting. Sekarang pendidikan dan penjagaan kesihatan. Malaysia telah melabur banyak dalam menarik pelajar antarabangsa. Universiti bekerjasama di seluruh dunia. Pelancongan perubatan juga besar, dengan hospital menawarkan penjagaan swasta yang kompetitif pada kos yang berpatutan. Indonesia juga mempunyai institusi yang cemerlang, tetapi Malaysia memasarkan sektor ini dengan lebih agresif di peringkat antarabangsa. Oleh itu, jika seseorang memilih belajar di luar negara atau perjalanan perubatan, Malaysia sering muncul pertama dalam senarai pendek. Itu tidak bermakna Indonesia tidak mempunyai kualiti, hanya kurang fokus penjenamaan antarabangsa. Ingat sebelum ini saya menyebut perbezaan tersembunyi yang kebanyakan orang hanya menyedari kemudian. Ia di sini, rentak kehidupan. Malaysia secara amnya berasa lebih pantas dari segi ekonomi tetapi lebih tenang dari segi sosial. Indonesia sering berasa lebih perlahan dari segi birokrasi tetapi lebih dinamik dari segi sosial, terutamanya dari segi komuniti. Di Indonesia, budaya kejiranan menjadi kuat. Pasar tempatan, penjual jalanan, perhimpunan sosial terasa sangat hidup. Malaysia juga mempunyai komuniti, tetapi pemodenan bandar telah membentuk interaksi secara berbeza. Ini lebih penting daripada yang anda fikirkan. Tempat tinggal anda mempengaruhi tahap tekanan, rangkaian, persahabatan, malah peluang perniagaan. Dan iklim perniagaan itu sendiri berbeza secara halus. Persekitaran kawal selia Malaysia selalunya kelihatan lebih boleh diramalkan untuk pelabur asing. Indonesia menawarkan saiz pasaran yang besar dan potensi pertumbuhan tetapi kadang-kadang memerlukan proses pentadbiran yang lebih kompleks. Peluang besar berbanding kemasukan yang lebih lancar. Sekali lagi, pertukaran. Sekarang iklim. Ya, kedua-duanya tropika. Tetapi geografi pulau Indonesia mewujudkan iklim mikro. Cuaca Bali boleh terasa sedikit berbeza daripada Jakarta. Iklim semenanjung Malaysia terasa sedikit lebih konsisten secara keseluruhan, walaupun musim tengkujuh masih mempengaruhi kehidupan seharian. Perincian kecil, tetapi jika anda merancang penginapan jangka panjang, ia menjejaskan keselesaan. Mari kita kembali kepada persamaan bahasa.
Ramai yang menganggap kefahaman bersama bermaksud budaya yang sama. Andaian itu menyebabkan kejutan terbesar. Perkataan kedengaran serupa, tetapi selanga, jenaka, isyarat kesopanan dan irama perbualan berbeza. Salah faham berlaku walaupun perbendaharaan kata sepadan. Seperti berfikir bahasa Inggeris British dan bahasa Inggeris Amerika adalah sama. Kebanyakannya boleh difahami, tetapi berbeza dari segi budaya. Jadi apabila orang mengatakan Malaysia dan Indonesia pada dasarnya sama, itu adalah pemerhatian peringkat permukaan. Realiti berlapis. Struktur ekonomi, infrastruktur, ekspresi budaya, gaya takbir urus, identiti pelancongan, malah rentak emosi harian semuanya menyimpang dengan cara yang halus tetapi penting. Berikut ialah pengambilan terkuat yang dijanjikan kepada anda pada permulaan. Persamaan tidak sama dengan persamaan. Malaysia menawarkan kualiti infrastruktur yang lebih tinggi sedikit, kebolehcapaian antarabangsa yang lebih kukuh, dan kehidupan bandar yang lebih boleh diramalkan. Indonesia menawarkan kepelbagaian budaya yang lebih besar, kos sara hidup yang lebih rendah secara keseluruhan, dan semangat sosial yang besar. Kedua-duanya luar biasa. Hanya keutamaan yang berbeza. Oleh itu, jika anda memilih tempat untuk melancong, belajar, melabur, atau hanya memahami Asia Tenggara dengan lebih baik, ingat 3 perkara. Harga mungkin lebih rendah di Indonesia tetapi potensi pendapatan selalunya seimbang di Malaysia. Rendaman budaya semakin mendalam di Indonesia manakala Malaysia memudahkan penyesuaian antarabangsa. Dan keselesaan infrastruktur cenderung condong ke arah Malaysia, walaupun pertumbuhan Indonesia pesat. Jika ini membantu menjelaskan sesuatu, tekan suka, langgan dan kongsi pengalaman atau rasa ingin tahu anda dalam komen. Adakah anda telah melawat mana-mana negara? Merancang, atau masih membuat keputusan? Saya membaca setiap komen. Dan inilah pemikiran terakhir untuk dibawa bersama anda. Dua jiran boleh berkongsi sejarah, akar bahasa, dan iklim namun masih membentuk pengalaman seharian yang sama sekali berbeza. Memahami perbezaan itu bukan sahaja membantu keputusan perjalanan. Ia mempertajam cara anda melihat budaya di mana-mana. Jumpa anda dalam yang seterusnya.